Trip Osaka Jepun 2025 ke Osaka, here we come. After months of planning, it's finally happening. Spring Osaka, Japan, we are going. Kami naik flight Vietnam Airlines malam daripada Kuala Lumpur, transit di Hanoi. Perasaan berdebar weh, excited gila. Transit 2 jam sekejap dekat Hanoi, cukup masa rehat dan set mindset. Jepun kami datang. Yelah datanglah, Jepun tu cakap banyak kali nak kasut. 9 April 6.40 pagi, selamat sampai di Kansai International Airport, Osaka. Naik train daripada airport ke Namba Station, 970 yen. 1 jam lebih sikit lah, tapi smooth ride. Walaupun mula-mula tu macam confused sikit kan. Benda pertama yang kami nak buat, mestilah nak sumbat beg-beg yang banyak ni dekat dalam locker. So kami cari locker since dekat Namba Station. Harga dia dalam 1,000 yen, dalam RM30.80 something lah. Kita orang masuk 3 beg sumbat dalam tu, so tak perlu nak seret beg ke sana ke sini. Then handbag dah tak ada, kami terus ke Namba Yasaka Shrine, iaitu kuil unik dengan kepala singa gergasi. Kita orang jalan kaki je. Dekat sini dah sampai-sampai je ada nampak macam baby sakura tau. Memang cantik sangat. Ramai orang ambil gambar kat tempat ni. Rasa tenang, kurang pelancong, nak ambil gambar pun senang. Lepas tu kami ke Kurumon Market, iaitu syurga street food. Ada grilled seafood, tokayaki, mochi, semua nampak sedap. Tapi kita orang tak makan je lah, just cuci-cuci mata je. Ni unexpected plan. Kita orang singgah kejap dekat Uniqlo, grab seluar cotton baggy 3990. So shopping pertama berjaya. It's lunchtime, kami try tonkotsu set berbaloi 2,380 yen. Portion dia memang besar gila, daging juicy, kenyang sampai ke malam. Bawa bungkus balik ke rumah. Lepas dah ambil beg dekat stesen, kami pun balik jalan sekejap untuk ke Airbnb. Then kami check in dekat area Nishanari, rumah selesa, kawasan dia tenang dan paling penting dekat dengan stesen. Pada malam tu ingat nak ronda-ronda dekat Dotonbori dan Shinsekai, tapi kaki dah surrender. Kami just jalan sekejap, rasa nak live Osaka sikit-sikit, tapi dalam mimpi lah. Memang tak larat. So kita sambung 2 aktiviti tu malam yang berikutnya lah. Dari flight ke tonkatsu, dari shrine ke shopping. Hari pertama di Jepun tamat dengan senyuman, dan hari ni adalah hari permulaan yang seterusnya. Jumpa lagi esok. Okay, bye.